Mana sudu? Utensil. So ni, sini. Sebelah mata you je. Alah. 2 sudu. Ha? 2 sudu. Okay, Acap have this problem on 2 sudu. Okay, Assalamualaikum semua. Thank you so much for subscribing my YouTube channel, Ashraf Usman. And aku tahu dah lama aku tak update anything, any video. So, hari ni, and aku dah plan betul-betul cukup-cukup. Meja semua dah standby. Aku rasa it's time untuk aku buat something like a cooking show. Kau boleh masak ke tidak? So, insyaAllah in future, aku akan ada guest-guest yang lain yang akan tunjuk diorang punya talent, diorang punya skill, and also untuk aku belajar macam mana nak masak, and untuk, yelah, makan senang lah orang kata. So, pada hari ni, first guest aku of course, one and only, mesti ada satu wife aku. Hi. Nama dulu je, kita tak ramai. Okay, my name Yani, wife Acap. Okay. So, nyari kita nak masak nasi jagung. Masak apa? Nasi jagung. Nasi jagung. Okay, aku kasih back story sikit. Wife aku ada experience memasak. Dulu dia pernah kerja jadi chef You pernah jadi chef Culinary, I take culinary. Culinary dia belajar kat ITE kan. And then so dia ada experience working kat hotel. So that's why dulu aku pernah jadi gemuk, boyak, rabak pasal dia suka masak. So this is aku punya honor and opportunity to share apa yang dia boleh share dengan korang, apa yang selalu dia masak yang aku makan lah. So nasi jagung. Okay, let's go. So first kita ada bawang, serai. We have some chopped garlic. The chopped garlic I bought yang dah pre-chop lah. Senang. And then we have tak ya. We have minyak sapi and of course the corn. And then we have this 3 best friend ni. Apa tu? I don't know the name, tapi I only know ni apa tu? Kayu manis dengan the best friend lah. Sekejap, tapi nasi jagung apa lauk dia? Okay, lauk dia will be ayam masak merah for today. Okay, ayam masak merah bersamaan dengan nasi jagung lah. Correct. Okay, carry on. So first thing, kita punya beras kita dah cuci. This is 2 cup of beras mati, and then I soak it for 15 minutes. Soak it for 15 minutes. Yeah. So first thing first, Acap, you need to chop, not chop lah, slice for me the garlic. Oh, I nak kena onion. slice. Yes. Okay, nasib baik dah cuci tangan tadi. Kat luar ada apa sink, jadi jangan kecam. Acap tak cuci tangan. Ya, kita semua dah cuci tangan. Cuci tangan. Okay, so apa slice Slice besar tak ya. So we take satu bawang je. Okay. Tengah. Macam mana you slice? Alah, ini benda simple ni apa. Tak. Actually you kena slice macam gini je. Jadi, because bawang, not everyone makan bawang. So, I don't eat bawang. So, bila kita slice bawang, like macam masak nasi, kalau kita slice besar, bila orang nak makan, senang remove. If you slice kecil-kecil, kan, nak remove dia susah, boleh termakan. Bau bawang saya tangan. Yeah, so you slice besar gini lah. Okay. So, while Acap tengah slice, I'm gonna do the, prepare the minyak. Okay, so kita letak minyak masak sikit. Okay, like a tablespoon of minyak masak. And then kita letak a tablespoon of minyak sapi. The reason kita letak minyak masak sikit is pasal tak nak dia punya dia punya, what's it called? Dia punya minyak sapi. Ni ghee oil lah. Is ghee, minyak sapi lah. Ghee. Kita tak nak dia minyak sapi burn. So we put a little bit of cooking oil inside. Let's go. Actually, I need a glove. Anyway, kalau orang tak tahu, aku selalu panggil wife aku, biasa orang panggil B ni sebab aku panggil dia adik. So, aku selalu cakap, Dek, masak apa Dek? Adik lah. Daripada time matai lah, dah panggil dia adik lah. Saya panggil I adik. Your family call you adik lah. That's the thing. Kita ikut-ikut lah. Okay. So, 1 tablespoon je. 1 tablespoon of Ni api dah on belum? Ni number apa? Number 3. Naikkan lah. Okay. So, while this is melting, the ghee is melting, kita masukkan kayu manis. 1. The flower bunga lawang, I think. Oh, ini yang biasa selalu tertelan pahit gila kan? No, this one. Then this one. Apa ni? What is it called? I don't Kecil know. saya tak nampak saya tu.
Tak nampak ah. Kismis. Bukan. Dia, I don't know what is it called lah. Cumin seed. It's not cumin. Cumin seed. You see? I don't know what is it called. So kita letak like 3 and 2. But the reason kita letak ni nak kasih dia wangi. Oh, kasih wangi. Tapi kalau siapa kalau tahu boleh komen lah kalau nampak tadi dalam video Macam tak hidup je api. I think put 5 lah ha. And then you boleh masukkan the bawang inside. Oh, dah boleh Yup. Bawang, and then kita masukkan the chopped garlic. Buka ni? Chopped garlic. Ya. Ni belum start ni belum buka habis ni. Ni buka dia kat sini. Bau garlic memang kuat. Pakai sudu lah. Dadah. Okay, Nah. tumpah tu. Setengah je. Setengah apa? Setengah ni? No lah, setengah sudu. Oh. Okay. Setengah sudu chopped garlic. Chopped garlic. Ya. Okay. So kita tunggu dia. We wait for the onion and garlic caramelize. Caramelize? Caramelize. Oh and serai. Just masuk je. The serai, if you see kan, kita tumbuk je. Tak payah nak potong-potong. Okay. So just dump everything inside. Aku dia macam tak on je. Ni bagi induction lah. Plug dah on belum? Dah, dia ada. So Plug like dah on. here. Okay, lambat lah. Ya. Biasa kat rumah aku tak masak. So all the way memang wife aku masak. Tolong pun jarang. Ya. Jadi sing-song kadang-kadang malas. Ya. Tapi mahal loh. Kalau kat luar kita order makanan ke apa mahal. So tu pasal that's why ada rancangan ni, masak ni, insyaAllah boleh membantu siapa yang nak belajar masak. Correct. Nak tahu resepi, so you guys can actually learn lah. Yeah. And then like I want it to make it simple. Jadi like semua orang can masak pun senang, tak payah nak a lot of things to do. Buka ni deh. Oh, jagung, ayam brand. Ya, nanti you put first. Okay, ayam brand jagung. So the jagung is not a sweet corn Make sure it's not a sweet corn. Pasal if you take the canned food kan, there's sweet corn dengan normal one. So just get the normal one. Oh, okay, tu dah bunyi tu. Dah start dah api dia. Sizzling sound. Yeah. Sizzling sound, api dia dah bunyi. Sizzling sound. Repeat, dia senang edit dah. Okay, so sekarang if you can see dia dah boiling tau. Okay, and then the onion dah caramelize. So sekarang kita masukkan 1 cup of susu cair. So it's evaporated milk Oh, susu cair ni yang buat teh ya? Yes, correct. Okay, yang buat teh ni guys, susu cair. 1 cup Macam nak tahu berapa 1 cup tu macam mana? Ni apa cup? Mana nak beli? Okay, ni cup if you buy rice cooker, diorang akan kasih. And also depend on how many cup korang pakai untuk, what cup korang pakai untuk the nasi. Kalau korang pakai nasi this much kan, then it will be this much of a cup lah. So kita masukkan. Sorry, tadi tak full Mana you belajar buat nasi jagung ni? YouTube. YouTube? Habis sekarang kita buat rancangan YouTube juga ni. No, the thing is I suka tengok YouTube, like I will ask lah, okay, you nak makan apa? Then you cakap, okay, I nak makan ni. Then I will tengok YouTube dulu, I understand the process, then okay, kita try. Yeah. Once dah masukkan susu cair, then we get seasoning. Ni apa seasoning? Maggi I think Maggi, Hochi. So nak cari nama dia apa? Seasoning dia? Tak, you can cari Hauchi. Hauchi. Dia colour hijau punya paket. Seasoning, and then you put a little bit of salt. Maybe like 2 pinch, 3 pinch. 3 pinch of salt. Okay, the reason kita letak 3 pinch of salt and seasoning,
pasal nasi dia tawar. Okay, nasi dia punya tawar is very strong. So when you put seasoning, then it will be nice. Okay. Then now kita masukkan nasi. Okay, because I soak the nasi, so I'm gonna pour the rice, the water over. We just need the rice. Oh, dia tak payah pakai rice cooker ke? Okay. That's why I am using the rice cooker pan. Oh, Then ya. nanti terus masuk. Oh, ni rice cooker punya ni kan? Correct. Then you masukkan nasi. Oh. Oh yeah, we forget the corn. What corn? Deh, Habis nak masukkan no, 2 sudu je. 2 sudu. We don't want the corn to overpower Mana sudu? kat bawah ni. Okay, 2 sudu jagung. Bukan sweet corn Air dia? Air tak nak. Air tanah. So 1 sudu. Aduh, panas. 2 sudu. Okay. Okay, you see? Gaul. You go. So when you have the corn inside, you tengok is the corn terlalu banyak ke terlalu sikit? You Tak, don't okay lah, elok lah. You don't want like terlalu banyak corn, nanti dah tak best makan. Betul. Okay, tadi you dah masukkan 1 cup of susu, right? So now we masukkan another 1.5 cup of air putih. 1.5 cup. Okay, the cup always refer to the cup that you use to saup the beras. Saup Yalah, saup lah. Saup tu macam cedok. Cedok saup. 1.5. Ni dulu kat sekolah diorang tak ajar ke buat ni? Tak. Ni makanan Melayu. Last time when I school kan, kita masak French cuisine. Oh, French cuisine. Ya, so lauk Melayu I banyak follow my grandmother. Masak untuk apa ni? Kenduri-kenduri. Ya, satunya wife aku kalau masak, dia kalau orang datang ke apa kan, dia akan masak quantity 1 blok makan. So kalau tak habis ke apa kan, aku nak kena makan. Aku pula ada selalu kesian dekat makanan. Kalau tak habis nanti aku yang nak kena habiskan. Tapi sekarang aku dah pandai nak kena jagalah. Okay, now kita boleh rasa dia punya kuah. Like the water. Oh, dah boleh rasa gitu? Macam sejuk lah. Sejuk lah. Okay, and then now once this is done, terus transfer dalam rice cooker. Transfer. Okay. Kain? Alamak, kain kat luar. Boleh ambilkan kain tak? Never mind, I can. Please, don't try this at home. Wait, no. I can. Okay. Dadah. So, terus masak. Ni boleh off dulu. Tutup, terus kita masak. Macam mana off? Tak payah. Okay. Terus kita masak. Then we just leave it lah sampai dia siap. Tapi sementara tu kita boleh masak lauk dia So while waiting kita masak ayam masak merah. Okay, let's do. Okay, sekarang kita akan masak ayam merah dulu sementara nasi tengah masak. So Correct. Teruskan. Okay, so first thing first, kita gonna cook, kita gonna goreng ayam dia dulu. So I have prepared ayam, letak apa ni, kunyit, and then letak garam, then gaul-gaul. Okay? Okay. So let's masukkan Ni ayam. ayam seekor ke chicken wing? Okay, ni ayam seekor. So I cut into pieces. Oh, tadi you lupa nak cakap nasi actually pakai basmati. I dah cakap kan? Dah cakap? Dah. Nasi basmati lah kalau tadi kalau kita terlepas ke apa. Masak ayam satunya leceh, minyak ni deep fry dia tempias lah. Baik-baik ni boleh terbakar saya, Dik. Okay, so kita gorengkan ayam dia dulu. Bak macam ni satu kuali je dah penuh. Dan ayam ni masih banyak lagi. Masak apa yang patut je. Tahu banyak sangat. Yeah, I think this one can keep lah Cute. Okay. So kita tunggu sampai dia tak garing sangat. Nanti you will see lah. Macam mana tu tak faham? Later I will show you. Okay. Masalah orang yang biasa masak ataupun makcik-makcik kalau you all tanya, diorang suka cakap macam cukup rasa lah. Apa dia term lagi?
Macam ambil agak-agak macam aku kalau nak belajar masak aku tak faham macam mana tu. The term is agaration lah. That means kita agak-agak macam ni okey, okey lah macam gitu. Tu yang kita so confused for a newcomer yang nak belajar masak. So the ayam kita tak nak terlalu garing sangat pasal kita nak masukkan dalam kuah. So kita macam dia agak-agak macam a little bit near to cook, then kita boleh angkat pasal kita gonna cook again inside the lauk. So while waiting for this to goreng, I'm gonna tell you the ingredients that we need to use. So first we have kita pakai ni Asufi. It's not sponsored ni kita use the paste masak merah. The reason I use this pasal senang, tak payah nak apa ni tumis-tumis macam from the scratch, pakai bawang, cili kering. Apa beza dia? Selalu macam kat rumah you pakai blender, you buat sendiri. So macam ni you pakai paste, what's the difference? Okay, the thing is, the difference is kita tak payah nak beli all the ingredient to tumis. So kita dah ada pre-tumis punya barang, so make use of it. And also like macam kalau korang kalang kabut nak masak ke balik kerja and such, just grab this. This is like $2 plus only kat Sheng Siong. Just grab this, buka, then masak. Especially untuk orang-orang yang bekerja, busy, you know, you want to cook for your husband atau husband cook for your wife. Easy lah, tak payah blend-blend lah. Tapi at the same time when you use this, of course I will, for myself lah, I will letak some sides which is macam the 3 best friend, and then 3 best friend apa? 3 sahabat lah they call it. Nak tahu nama lah. And then minyak lah normal. Then we have this tomato puree. Okay, ayam masak merah ni is sambal with tomato, with some tomato paste. So what we need is sambal, tomato. Senang je, tak susah lah. Senang. And then ayam of course must goreng lah. Then I have this almond powder. Almond powder kalau kita tak boleh dapat, we can just buy the whole almond, which you can eat macam gitu-gitu, tak payah nak pre-bake. Tak payah nak bake dulu. So you can just buy the almond and blend it, fine blend. Okay, kalau tak nak macam gitu, nak senang, beli yang dah siapnya. And then I have seasoning, Hao Chin seasoning, MSG. Ini is apa tu? Ajinomoto. Aku boleh tertidur masa aku dengar. Ajinomoto. And then I also have gula Melaka. Oh, while waiting, why not you chop for me the gula Melaka? Gula Melaka ni untuk apa? Untuk the sambal lah. Kira kita tak pakai a normal sugar, chop kita pakai ni, gula Melaka. Pakai yang colour putih. Putih. Ada different shade juga chopping board ni. Mana depan, mana belakang? Either boleh. So you just slice. Small slice or white slice? Small. The reason we slice first, actually boleh masukkan gitulah, tapi lambat for it to cair. So we just small size dia dulu. Dah pecah je gitu? Yalah. Oh, memang gitu Small size. Ini Gordon Ramsay tengok pun dia suka lah. So bila dia kecil-kecil macam gini kan, it's easier kalau kita masukkan dalam lauk, dia akan senang masak, senang cair. Faham. So kalau you masukkan besar, dia akan lambat sikit lah. So kita nak do things fast kan. So yeah. Sorry. Actually aku tahu masak, aku actionnya korang aku tak tahu. Okay, next kita akan tengok Acap masak. Berapa banyak ni? Setengah? The whole thing. Whole thing? Yep. Dan nanti habis kita ni. agak-agak. Nampak guys, siapa kata lelaki tak tahu masak? Tapi kenapa kebanyakan dekat kitchen banyak chef lelaki, bukan perempuan? Adalah, tapi tak. Kalau ikut data, banyak lelaki compare perempuan. Majority lelaki. Is it pasal barang-barang berat ni semua? Probably. Pasal kat kitchen, kalau you go to industrial pergi kerja F&B industrial, kitchen diorang tak pakai like small cute punya benda. Diorang punya is besar.
And they don't cook for like 1-2 people. Diorang cook for like a lot of people. You know? Yeah. Yeah. And also pasal banyak diri. So dulu you kerja chef dekat mana? Apa hotel? A few lah. Like because I had my internship tempat Swiss Hotel Mencengkot. Swiss Hotel. Then I do some part time here and there while schooling. A few hotel lah. So how working in Swiss Hotel Mencengkot? Okay lah. What's your main role? Cook je? Okay lah. Jangan dry adik. Because I started from intern. Then dari intern bila kita full time, kita terus jadi cook. Dia ada cook 2, cook 3 tak ingat lah. So that's where I just I start macam gitu. Slice chop. We just need this amount. You wanna wipe your hand tak? Tissue kat situ. So bila fikir-fikir nak buat konten kan, nak belajar nak buat konten masak ni kan, equipment yang aku beli ni banyak lah, meja ni, barang ni semua kan. But actually bila aku fikir balik, this is a good kind of value, entertainment value yang berlainan. Dan juga kita dapat belajar sama-sama. And harap korang enjoy lah. Okay, kenapa you nak buat cooking show? Because I think is a benefit for everyone yang menonton. Okay. Pasal zaman sekarang kita tahu, tak semua ada yang pro masak, tapi because of kita punya hectic life, working ni semua, ada setengah orang tak pandai masak. So we try to make it simple for everybody to enjoy kat rumah macam nak masak. Although sekarang memang banyak, senang kat YouTube, kau type je, kau scroll dapat. Semua resepi ada, semua tutorial ada. But this is from me and my wife lah personally. And also I will have some other guests yang akan share juga dengan korang resepi-resepi dorang. Okay, question. Since there's a cooking show kan, so orang will watch and try to masak. Will you watch and try to masak? Yes, why not? Why not? Yeah, okay. Why not? So while waiting, kita punya nasi actually dah masak. Oh, dah masak? Dah. Oh, dah masak. Let's look at our rice. Okay. Dah. Dah lah, belum lah. Dah lah. Ya ke? So beautiful. So kita try gaul dia. Come. Take a look. Okay. Ya, abang kamera dah dekat sikit bang. So dah masak. Okay bang. Okay. So now kita tutup. Kita kasih dia kering. Induction ni lambat sikit dah. Alright guys, ayam nak dekat masak. Induction ni tak bagus sangat lah. Jadi dia punya api slow sikit. Tapi alhamdulillah dia nak dekat masak lah. Okay, so this is what I meant by ayam dia tak terlalu garing, tak terlalu tak masak lah. Tak mentah lah. Tak mentah. So you see the mic mana mic? Mic tutup Tak, tak pakai mic pun. Mana mic you? Kat another jacket. Alamak. Mic tak pakai. Macam mana mic tak pakai? Okay, aku buat ni show seorang lah. Ni apa yang aku masukkan? Ayam tak mentah sangat, ayam tak garing sangat. Sorry. So bila korang nak masak ayam masak merah ni, dia ada cara-cara ni. Masak merah bukan sembarang masak merah. Masak merah ni nak kena tebal. Baru nampak merah. Tengok mic. Kan. Okay, so this is what I meant by ayam dia tak terlalu garing. Dia tak garing dan dia tak mentah. Okay, so nak transfer ke apa? Ya, so kita angkat lah everything. Okay. Baik check mic lah. Production dah mahal, mic tak Asal pakai. apa buat you terfikir nak check mic Every time when I do content my head will be everywhere. But just now you never check mic. Cameraman, mic. But just now you never check mic. Gut feeling dia sama macam masak agak-agak. So Aggravation. production pun ada aggravation juga. Okay. So sekarang kita nak transfer the oil Okay. to lain tempat. Pasal minyak dia banyak sangat. Tapi minyak dia jangan buang. So apa transfer ke? Yes man. Kita put here first. 可以吗？ Okay. Ni. Yelah. Sini lah. Dia masuk sini. Tak ada, habis ni pun susah tau ni.
Oh, dah. 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 Okay, letak balik. Okay. Alright. Okay, so ni ayam bekas goreng ayam. So kita masukkan 3 sekawan ni, which is kayu manis. Kayu manis. Nak terjatuh. It's okay. Berapa biji kayu manis? Kayu manis. Kayu manis 1, and then we have bunga. This is buah something. Then we have that. Okay. The reason kita letak ni untuk wangi untuk dia rasa sedap. Okay. Cuma nyari I forget to buy daun limau. Daun limau pun untuk wangi. Then serai dah ketuk. Kita kasih dia wangi sikit lah minyak dia. So now while waiting, can you open for me? Maybe 2 packet enough? Gunting mana gunting? Ni. Acap, kalau aku masak, dia selalu tak tolong. So this is the best time, the best opportunity for me to make use. Dia ada orang minat, orang tak minat lah. Aku just tak minat lah. Yeah. Tapi okey lah, boleh belajar lah. So dia will just order macam apa dia? Oh, nak tunjuk. Oh, boleh berbual saya kawan. dia will just order macam, Dek, Neri masak apa? Then I will ask, you nak makan apa? Then they will continue to sleep, then I will continue to cook. Then I will start my cooking. Okay, masukkan. Semua See? Oh, sini bang. Tunjuk kan. So dia dah garing tau. Apa yang dah garing? Sambal. As in, dia sambal you dah tak payah tumis. Okay. Pasal dia dah pre-tumis for you. So it's easy work. Just masukkan. Ayam kita pun dah siap. Masukkan. Sambal, kalau paling nak tumis sambal ni memang lama dengan apa, tempias rumah berkicau. So memang bagus ada paste-paste macam ni. Kalau aku yang masak, use one more. banyak lah. Memang kan? Dia ikut quantity of ayam. Kalau you use banyak ayam, then you use banyak. And if you like a lot of kuah, then you use a lot lah. Dia macam nak calculate 3 paket berapa ayam. Okay, macam you agak-agak you tengok macam ni kuah dia macam tak terlalu banyak. Then you letak lah. Okay. Okay, ni okay. Macam okay, for 1 ekor maybe you can use 2. But if you like more kuah, you letak 3. But macam a young couple macam kita 2, we tinggal 2 orang je kan. So we will just use 1 packet. Then ayam kita takkan pakai 1 ekor, maybe setengah ekor. Pakai 1 packet je. Salah, selalu you masak 1 ekor je. Kadang-kadang 2 ekor lah. Kalau Yelah. yeah, because okay, when I cook right, I prefer to cook macam kita untuk 2 orang kan. I prefer to cook untuk 6 pack, 2 for 6. The reason I count 2 for 6 pasal apa? We can eat for lunch, dinner, and the next day pun boleh makan. Yeah, the next day maybe lunch. So we save on 3 meals. 2 for 6 ni macam. Dan kita tunggu dia garing garing pula. Macam tak ni je. Ke kita salah Tak tahu. Macam panas. Okay, masukkan gula dia. Gula Melaka. Kita masukkan all the... Ni apa? Gula apa? Gula, okay, this is gula Melaka yang tadi Acap dah chop. Okay. Semua? Semua. Settle. Then jangan ketuk-ketuk. Oh, tak boleh You buka ni. Ni apa? Tomato. Tomato puree. Tomato puree daripada apa? Gilda. Gilda. Okay, kita masukkan 1 sudu. Oh, 2 sudu boleh. Oh, masuk dulu. Utensil. So ni, sini. Sebelah mata you tu. Oh, 2 sudu. Ha? 2 sudu. Okay, Acap have this problem on 2 sudu. problem. Sini. When finding things benda depan mata lalu tak nampak. Always. Yelah, kita shoot pukul berapa sekarang?
big kat rumah tu, tak kisahlah pukul berapa, you tetap tak nampak. Asal you happy sangat? Setakat tak nampak je pun. Okay, you can put it here. Dan kita masukkan our seasoning Hao-Chin. Hao-Chin. Hao-Chin maybe about 2 sudu. 2 sudu tak pakai sudu? Tak ya. Macam mana you tahu 2 sudu? Agak-agak. Kan nampak orang tahu agak-agak. Okay, one thing about seasoning, dia agak-agak. Pasal if I say 2 sudu, and then korang rasa macam tak berapa syok, tambah. Rasa lah, kena rasa lah. Kena rasa. Oh ni dah boiling sikit. Ya. Kau lebih? Di sini. And then garam, maybe about 1-2 cubit. 2 cubit garam lepas tu. And then kita masukkan air sikit. Kita masukkan ayam yang kita dah goreng tadi. Masukkan Okay. Air sikit. Air sikit tu berapa banyak? Sikit? 1 cup. Oh, 1 cup of air. Kenapa kena letak air? Jadi letak melekat pula tak apa? Jadi dia kejap the reason kita masukkan air, jadi dia will slowly masak and dia tak hangus lah bawah. Then once kita dah masukkan air kan, it's done. Now Actually simple lah. kita just cover and let it cook by itself. Maybe give it about Lawa apa ni kuali? Maybe give it about 15 to 20 minutes. We will come back later to see our ayam. Let it cook. Yes. Okay guys, dah menggelegak. Orang kata dah boiling. So sekarang kita akan check kita punya ayam. Okay, let's go. Okay. So dia dah, let's apa ni, kita test dia punya flavour. Test flavour? Dia punya rasa lah. Ambil sudu sah. Oh, okay. Kejap. Belum. Terlupa. Dia punya almond powder. Almond powder. Almond powder optional Okay. But Optional? Optional. Kenapa optional? Majority orang tak letak, but I like to put enhance the flavour. So ni buat flavour lagi sedap? Berapa banyak ni letak? About 2 sudu. 2 sudu, okay. Enhance the flavour. And also lagi dia pekat. Lagi dia pekat. Yeah. But why you like cooking so much? Apa yang fun dia of cooking? I don't know you know, fun fact right, dulu when I was small, like in primary school, I always tengok ibu masak. Your mother yang masak? Yeah, kat rumah. So dia ada this prepare like chili blend, garlic blend, halia blend, bawang blend. And then when dia masak, dia akan letak everything, and I like the sound of like psss, lepas tu go. So every time bila dia masak, I will be the side macam okay, standby nak go. So bila dia masuk, I will straight away go. Oh, so you will help lah back then? I will help. Oh. Until one day dia tak ada rumah, I try to put myself, letak sembarang-sembarang. I don't know the quantity. Umur berapa? Primary school? School. Then I tried. Sorry I think lagi 2 sudu. Oh, total 4 sudu lah ni. Apa hazelnut Almond. Oh, almond. Brown almond. So cuba-cuba lah. Lepas tu hangus. Hangus dah takut, letak the whole thing inside the sink lah, cuci. Then pernah try masak udang. Sekali api panas sangat. The pan is very hot. Then tak tahu kan, so masukkan udang, terus the whole kitchen dah berasap. Then udang tu pun dah tercampak. Then I close the fire, buang. Hazel jadi nak kena jaga-jaga. Kalau anak korang Hazel, minat masak, korang nak kena check. Kalau dia minat, ajar dia sama-sama masak. Correct. Tapi asal dulu ibu tak sama-sama masak kan you? Ajar you? Ibu. I learn from ibu and nyai lah. And my nyai, dia suka masak untuk kenduri and apa tu nama dia? Orang kahwin? Bukan. Habis? Dia tak masuk orang kahwin. Kenduri, hari raya. Oh, raya. Because family dia banyak. So when dia selalu masak, I will be there to help. I'm the only granddaughter yang masak. Help her masak sampai bila tak turun tu kan, dia merajuk.
Yeah, because I just love to cook. I don't know why. I just love to gaul-gaul. Bila api tengah panas, ada minyak, kita masukkan, and then that sizzling sound is like ASMR for me back then. So ni kita rasa Bismillah. A bit too sweet. Too sweet lah. So kita masukkan garam. Ya. Oh, so kalau manis sangat, dia nak kena backup dengan garam lah. Sudu. Taklah. Kasih dia punya rasa balance lah. Ini berapa sudu satu? Setengah sudu. Setengah tablespoon. Macam mana aku nak diet macam gini Pasal kadang-kadang aku tak faham macam mana aku nak diet. Susah tau. Kalau you have a wife yang suka masak, dia akan eksperimen. Tapi at the same time kau kena makan. Tapi bukan nak complain lah. I mean Alhamdulillah, but it will affect your stomach. Stomach. Ya, I just love lah. Tak tahu Dulu lah. yang tak gemuk gila, you tak rasa gemuk gila. Tak lah. I rasa 120 kilo tau dia cakap aku okey. Sampai bila dah sekarang dia tengok balik lah, baru macam rabak apa dulu kan, gemuk busuk punya selalu. Orang kata cinta tu buta lah sebenarnya. Ya, even gambar kahwin you gemuk Gemuk. Makan. Ya. Pasal sebelum aku kahwin, tengah matai dia kat rumah dia akan masak, and then dia akan packkan aku. Ya. So nanti kat bawah blok dulu kat Toguan bawah blok nanti aku makan. Ya. Ayah masak kicap lah, apa lah Every macam-macam. meal I will cook. So nanti balik dia akan datang bawah blok dan kita akan makan. Ya. Then I will ask him, okay besok you nak makan apa? Dia masak lah. Belum kahwin tau. Imagine kau dah kahwin. Dia okey lah. Mak aku selalu cakap, Jap, kalau nak kahwin cari yang boleh masak ni Jap. Senang hidup kau. Masin pula. Masin? Ni I cakap real ni tau, tak ada bias tau. Sedap tak sedap, I cakap sedap. Yelah, tu sedap. pasal I rasa. You nak kena bilang apa you buat ni. Okay, so now I'm gonna take gula lagi sikit. Bi potong lagi bi gula. Oh, so nak kena adjust lagi lah. Adjust lah. That's why bila dia punya flavouring Sekejap, berapa banyak ni? setengah. Setengah Flavouring kan, I prefer to be aggravation pasal depend on your ni boleh. Depend on your tekak lah. Korang suka manis sangat ke, tawar sangat ke. Some people dorang have cautious, dorang tak nak manis sangat, tak boleh garam banyak sangat. Okay. Maybe quarter of it. Aduh ya Allah. Okay, dah. Okay. Okay, kalau korang tak ada gula merah, korang boleh pakai gula Melaka, korang boleh pakai a normal sugar, no problem, it's still the same. Oh. Habis kita tak pakai normal sugar? Gula Melaka dia ada that flavour macam caramel sikit lah. Personally, I feel. That's why I like to use gula ni. Tapi actually nampak senang Why do you think some people dia tak minat masak? Simple. You see the surrounding? Kecap. Imagine ini pakai industrial punya meja tau. So lap memang senang. Tapi kalau kat rumah, that's why kalau kita renovation, kontraktor apa, diorang pakai apa, quartz lah, sintered. But for our house kita pakai sintered. So bila lap tu memang senang. Jadi kalau ada any renovation nak sponsor ni channel, hit me up. Tapi sebelum tu, aku nak shout out kepada Nexom dulu. Pasal benarkan kita menggunakan diorang punya space untuk kita buat this content. Shout out to Faizal dengan Irwan. Kalau korang nak cari agent, jual beli rumah, cari Nexom, cari Wan Enzal. Try. Bismillah. Kena bibir saya panas. Dan Tapi memang manis-manis sedap ayam masak merah. How about the spiciness level? Kalau orang yang suka pedas. Ayam masak merah dia tak pedas lah. Tapi kalau if you like to Kena dahi je. if you like to pedas, maybe you can makan dengan Cili padi lah. Cili padi. Tapi tak boleh potong cili letak kat dalam. Potong cili boleh lah. Tapi usually I never try. Okay, so if you want to pedaskan, because kita pakai instant punya paste. So kalau you tak pakai instant paste, when you blend your chili, you can lebihkan chili. Pasal ada orang suka pedas kadang-kadang. You can lebihkan chili. So ni apa, dah masak ke belum ni? Dah masak. Oh, dah masak? Okay, plating. Okay, tutup api ni. Nak tutup ya? Okay. Okay, you clear the space for me. Yeah, so dishwashing
Kita nak plating, kita wipe sikit dulu Mana ada mangkuk ni? Mangkuk apa? Nak kemas ni lah. Letak tepi je dulu. Letak bawah lah. The last rack. Yeah. Okay, then this one also you letak kat bawah. Nanti boleh cuci. Okay, ni raw Ni ya Allah. Okay, ni raw sorry. So, clean as you cook. Meja rumah, kalau kat rumah gini bagus Bagus lah. Cuma the thing is, bila kita lap, dia ada mark-mark dia. Yalah, tak lawa lah. Tak lawa. Okay. Okay, so, nasi. Come, let's look at our rice ni. Mari. Dah tutup sama. Don't call me Sam. Okay, so nasi, tak tahu our rice rice is so beautiful. Tutup plug je lah. Okay, tengok. Dia tak pecah, dia just berderai gitu je. Betul tak? Some rice, kalau you over the water dia banyak sangat, dia akan pecah. So ni is just nice. So kita ambil nasi dia. Sampai. Okay. Nasi jagung Okay. Nasi jagung. Nasi jagung. And then the kuah. Sekejap. Kita ambil yang senang. Come. Can just put here. Alamak, sorry. Okay, kuah. Okay, try lah. Okay guys, dah siap nasi jagung ayam merah. So ada jagung dia, nasi. Okay, so sekarang aku nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Start with the rice, okay. Ayam ni masak baik Ya, that's why dia tak payah terlalu masak. Dan ayam kuah satu kali jalan gini. Bismillah. Panas. Oh panas Ni apa ni, bawang Mana? See the bawang is big, so it's easy for him to remove. Ya. Oh ya, ada bawang. Kalau bawang kecil, dia akan termakan. Tak ke bawang guys. Ya. Bismillah. I turn but it's panas. Benda ni menggelagak sih. Dah. Ya Allah. How nice isn't it? Wow. Perfect. Alhamdulillah. Manis dia rasa. Pedas tak pedas sangat. Ayam dia masak cantik. Tak mentah sangat, tak garing sangat. Alhamdulillah, solid. Nasi jagung. Okay, ni tak ada ayam nasi je. Yum. Alhamdulillah. You want to try? Bismillahirrahmanirrahim. Kuah dia. Baik Sedap je. Nasi dia perfect. So guys, ayam merah nasi jagung simple untuk kita masak. Berapa minit je, tak sampai setengah jam. Ya. So kalau korang kat rumah tak pakai induction, pakai yang api ni lagi cepat. Goreng ayam, ada apa dia punya paste, paste tomato, barang-barang ni tadi korang dah tengok video tu kan. So boleh follow resepi apa yang wife aku dah share. Correct. And thank you so much for watching. InsyaAllah next time aku akan bawa guest lain. Kita akan tengok apa resepi yang kita boleh share dengan korang lagi. Kita akan masak lagi. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Bye-bye. Bye.